jalani. Pada hari yang penuh bermakna ini, saya berdiri dengan penuh keyakinan untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Murid Berintegriti Negara Dihormati. Hadirin yang dihormati, izinkan saya membuka bicara dengan selangkah pantun. Anak desa menanam padi, padi mengering indah berseri. Integriti tiang peribadi, bangsa dihormati, negara disegani. Hadirin yang sekalian, topik pertama yang ingin saya kupaskan ialah kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini merupakan asas kepada pembentukan integriti seorang insan. Setiap agama mengajak penganutnya supaya berlaku jujur, amanah dan bertanggungjawab. Murid yang benar-benar menghayati prinsip ini tidak akan meniru ketika peperiksaan, walaupun tiada guru yang memerhati. Mereka tidak akan mengambil barang direlakan tanpa izin. Mereka tidak akan berbohong untuk melepaskan diri daripada kesalahan yang dilakukan. Mengapa? Kerana mereka percaya bahawa setiap perbuatan yang diperhatikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hadirin yang saya hormati, subtopik kedua ialah keluhuran perlembagaan. Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi negara yang menjadi asas kepada kestabilan dan keamanan Malaysia. Melalui perlembagaan, setiap rakyat diberikan hak dan kebebasan tertentu. Namun pada masa yang sama, mereka juga mempunyai tanggungjawab yang perlu dipikul. Hak tanpa tanggungjawab akan membawa kepada kekacauan. Kebebasan tanpa batasan akan membawa kepada kehancuran. Oleh sebab itu, setiap rakyat perlu menghormati perlembagaan yang menjadi asas kepada kehidupan bermasyarakat. Hadirin yang dikasihi, subtopik ketiga pula ialah kedaulatan undang-undang. Undang-undang diwujudkan untuk memastikan keamanan, keselamatan dan keadilan dapat dinikmati oleh semua rakyat. Dalam negara kita, semua rakyat adalah sama di sisi undang-undang tanpa mengira peringkat. Namun begitu, masih terdapat segelintir masyarakat yang sanggup melanggar undang-undang demi kepentingan sendiri. Mereka menipu, mereka melakukan rasuah, mereka menyalahkan penggunaan kuasa. Semua ini berpunca daripada kegagalan memupuk integriti dalam diri. Sebagai murid sekolah rendah, integriti boleh dipupuk melalui perkara yang mudah. Memudahkan barang yang dipinjam, mengakui kesalahan yang dilakukan, tidak meniru dalam peperiksaan dan menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab. Pakar pepatah, berani kerana benar, takut kerana salah. Murid yang berintegriti tidak takut untuk berkata benar kerana mereka tahu bahawa kejujuran merupakan asas kepada kepercayaan masyarakat. Hadirin yang saya muliakan, kepercayaan kepada Tuhan membentuk hati yang jujur dan amanah. Keluhuran perlembagaan melahirkan rakyat yang bertanggungjawab, menghormati hak orang lain. Kedaulatan undang-undang pula memastikan keadilan terus ditegakkan. Gabungan ketiga-tiga prinsip ini akan melahirkan murid yang berintegriti dan berakhlak mulia. Inilah generasi yang diperlukan oleh negara